Tujuan saya memanggil kamu di sini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada kamu dan anggota kamu yang telah menjalankan tugas begitu berkesan sekali. Terima kasih, Pak. Raja, sila duduk. Cepat kamu nak balik, Jim. Kan cuti kamu masih panjang lagi. Tak lama, ada belah pada mustahak yang boleh kasih. Mustahak pun selepas tamat cuti. Bimbang hati mak kasih. Mak, jangan risau, tak ada apa-apa. Ya? Saya diarahkan untuk balik segera, Guru. Saya mengarahkan kamu balik. Ada perkara penting yang saya mau kamu lakukan. Saya faham perasaan kamu semua. Cuma saya nak nasihatkan di sini, kalau rasa marah, lepaskan rasa marah itu terhadap musuh, bukan sesama sendiri. 你知道丹那希大是从哪里去吗？知道。好，很好。你们就去安明的榴莲山，那里有我们所需要的食物，那边有座凉亭，到时会有人给你们。 Lima akan melaksanakan serang hendap terhadap sekumpulan musuh di grid 815695. Saya ulang, Platoon 5 akan melaksanakan serang hendap terhadap sekumpulan musuh di grid 815695. Lu ingat lu punya ketua boleh tolong sama lu ah? Nanyat. Apa? Gua punya komulat. Nanyat. Tiga cedera dan 2 terbunuh, Panglima. Subjek yang berjaya ditangkap bernama Ah Chai, salah seorang daripada anggota pasukan kerja bersenjata ke-9, Panglima. Di mana pengalaman mereka? Di kawasan ini, Panglima. 10 Batu ke selatan Tanah Hitam. Dekat tu. Betul ke ada camp situ? Berapa besar? Dianggarkan boleh menampung antara 60 hingga 100 orang, Panglima. Betul ada camp di situ. Dan maklumat yang kamu terima ni benar. Jangan lupa, CEP yang ditawan itu ditangkap, bukan menyerah diri kepada kita.
Jadi, maklumat yang dibawa mungkin tak berapa tepat. Walaupun maklumat tu memang signifikan dan relevan, tapi kita jangan lupa, ideologi komunis yang ada pada dia tu mungkin terlalu kuat. Hanya ada satu jalan, Yang Panglima. Kita perlu dapatkan maklumat yang lebih terperinci. Lagi satu perkara, Yang Panglima. Kami dapat maklumat daripada CP mengatakan yang mereka akan balik semula ke kem dalam masa 2 hari lagi. 2 hari? Kita kena bertindak panas, Major. Raja, Panglima. pilih satu pelantun terbaik. Kasim, Ku. Saleh, Ku. kamu berdua faham apa yang telah saya taklimatkan tadi? Faham ku. Baik. Memandangkan tiada maklumat lanjut mengenai kem tersebut, saya menugaskan kamu, Kasim, untuk melaksanakan tinjauan rapat di kem tersebut. Dapatkan seberapa banyak maklumat yang boleh. Bergerak pada malam ini juga. Sebelum pergerakan, Kasim, kamu bentangkan kepada saya rancangan tinjauan dan pergerakan. Major Azmi, Ku. siapkan perintah operasi. Baik ku. Baik ku. Agak-agak tuan tahu tak kenapa tuan? Asyik-asyik pelantun 5 saja diberikan tugas dalam operasi. Sedangkan banyak lagi pelantun-pelantun lain dalam batalion kita ni. Maaf petang, saya kurang pastikan. Tapi saya yakin ini merupakan satu penguatan kepada Pelantun 5 berdasarkan kejayaan mereka sebelum ini. Lagipun misi ini amat berbahaya, Jen. Jadi mereka memerlukan anggota-anggota yang pengalaman dalam pertempuran untuk menjalankan tugas ini. Tapi tak mustahil juga kalau CEO nak menguji sejauh mana kepimpinan saya, Jen. Mungkin juga tuan. Ya. Untuk melaksanakan operasi ini, pelantun saya akan bergerak pada jam 22.00 dan kami akan tiba di titik turun kenderaan pada jam 23.00 dan kami akan bergerak dari sini ke titik berpecah dan dijangka tiba pada jam 04.00. Di sini nanti kami akan berpecah kepada 2 kumpulan, yang mana kumpulan pertama yang diketuai oleh saya sendiri akan bergerak ke arah sasaran daripada arah selatan. Dan kumpulan kedua yang diketuai oleh Sarjan Saleh akan bergerak ke arah sasaran dari arah utara. Sementara kumpulan Corporal Simon akan kekal di titik berpecah. Jadi dari sini kami akan mengambil kedudukan sementara pada jarak 100 ela daripada arah sasaran dan tinjauan rapat akan dilakukan selepas matahari terbit. Sekian taklimat saya, Tunggu. Terima kasih, Kasim. Secara amnya saya puas hati dengan rancangan kamu. Cuma saya nak ingatkan di sini, pastikan setiap anggota tahu akan peranan dan tugas masing-masing. Dan yang keduanya, pastikan operasi ini berjaya.
tunggu di atas sana. Gerak sekarang. Tidak. Baik. Tak payah galai. Kita tunggu cuaca cerah sikit. Alpha 22. 22 Alpha 22. 22. Saya sudah nampak musuh di bagian selatan. Bagaimana keadaan di utara? Dua bagus. Cuba buat tinjauan di sebelah sana. Habis.
Apa dah jadi Corporal? Tak apa. Kita harus berjaga-jaga. Sebarang kemungkinan akan berlaku. Yang lain semua siap sedia? Ya. Alay! Alay! Alay！快把我们新的部队全部带走！这个太危险，太受敌情了！带走！ 快点走，走走，快点，快点，走。Jom, lanjut. Jom macam mana? Saya tak apa-apa. Saya selamat. Ali macam mana? Saya nak Rangah. Tengok dia. Parah ke? Dia tak kunci. Sekarang macam mana, Jen? Tak tahu, Jen. Saya tak tahu nak jawab macam mana dengan Tuan Kasim. Jen. Awal, bentaran. Yes, sir.
Ranjit, atur semula. Gerak. Ngah, Mat. Bawa Ali sekali. Awang. Terima kasih Wang atas selamatkan nyawa aku. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Apa yang nak berlaku je? Semasa kami mendapati kubu musuh, Raja Ali terlanggar bom mitrap tuan. Saya minta maaf atas apa yang berlaku tu. Bagaimana keadaan dia sekarang? Agak parah tuan. Darah tak ketim balik. Saya minta maaf. Tak apa, Jen. Buat pembersihan. Baik tuan. Agak-agak korang, apa yang jadi pada Tuan Kasim? Orang lain yang punya pasal, dia yang kena. Habis? Nak buat macam mana? Dia kan ketua kita. Apa kata kita ramai-ramai jumpa Sim. Tergoyak kat dia macam sebenar. Wang, kata lain. Yang kita nak bertegang ni kenapa? Itu semua di luar tanggungjawab kita. Buruk ke, baik ke, platoon kita ni dah memang tanggungjawab dia. Lagipun kalau kita buat kejayaan, nama Tuan Kasim juga yang naik. Tapi kalau kita, platoon kita ni lah buat silap, tak kira aku ke, engkau ke, dah semestinya memang tanggungjawab dia dan beban pada dia. Ingat, memang betul tu Ngah. Tapi kenapa mesti Tuan Kasim tu nanggung beban tu seorang-seorang? Awang, kau beria-ia sangat mempertahankan Tuan Kasim.
Dulu kau yang tak yakin dengan dia kan? Abang. Engkau yang kata dia belum layak ganti Tuan Fu. Memang tidak siapa boleh ganti tempat Tuan Fu. Macam Ngah cakap dulu, Tuan Fu tetap Tuan Fu. Sajen Saleh koyak apa? Nak kata apa lagi? Kau sendiri tengok kan macam mana yang muka dia. Aku rasa kalau beli dia sendiri nak jumpa Osi tu. Ya, bro. Macam mana, bro? Tak tahu lagi. Dengar cerita besok si O nak jumpa Tuan Kasim. Kita berjaya bunuh 4 komunis. Tentu CEO nak ucap tahniah Corporal. Kuma, itu kalau misi kita menyerang komunis. Sekarang ni, misi kita membuat tinjauan. Walau apa pun, aku tetap bela Tuan Kasim. Aku setuju, Rajid. Siapa pun ketua pelatun kita kena terima. Kalau kita ada ketua pelatun yang terbaik di dunia pun, kalau kita tak bersatu, tak bekerjasama, pelatun yang terbaik pun akan hancur. Ali macam mana, Corporal? Dengar cerita, kaki dia terpaksa dipotong. Kalau ikut hati kawan, weh, hamba semua kami itu. Bunuh berhabis. Ikutkan hati. Wang, kau dah lupa ke? Tragedi mendiang Lieutenant Fu. Disebabkan ikutkan hati lah tu. Itu takdir. Walaupun aku orang Iban, aku pun percaya sama takdir. Nampak gaya? Kita ni jadi semakin matang selepas kita buat kesilapan. Kau yang berjanji jadi Tuan Fu tu takkan berulang lagi. Kita jadikan tragedi Lieutenant Fu dan tragedi ini sebagai satu pengajaran. Kamu tak usah susah hati sangat tentang nasib Tuan Kasim. Saya yakin kebenaran akan mengatasi segala-galanya. Sampai bunuh orang 3-4 ekor, tu mesti tinjau. Bukan mesti bunuh musuh. Entahlah, aku pun ada nyangka gini tak cok dah nyata. Medak aku ke belakang, aku dengar bunyi letup. Toh! Saya Lieutenant Fu dah tentu Tetok nak jadi berketuk. Ini kau punya pelatun komander tak tahu buat kerja lah ni. Kanan? Yan. Sebenarnya perancangan memang dah baik. Budak-budak saya buat silap. Kami tak ada pilihan. Kami terpaksa bertempur. Itu cerita sebenarnya. Maafkan saya, Yan. Makan kan? Makan. Kasim, di sebalik kejayaan kamu membunuh beberapa orang musuh, kamu telah gagal dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang sebenar. Kamu sepatutnya memastikan kehadiran kamu dan pergerakan kumpulan kamu tidak dikesan oleh pihak musuh. Saya yakin, jika kedua-dua perkara ini kamu tekankan, mungkin lebih ramai lagi musuh yang dapat kita tewaskan. Sedarlah, Kasim. Kegagalan kamu itu bukan saja menyebabkan musuh sedar bahawa mereka sedang diburu,
Malah mungkin mereka telah mengubah penempatan yang baru. Kita dah benar-benar hampir dapat memusnahkan mereka. Sekarang, kita terpaksa merancang dan melaksanakan semula pengumpulan maklumat. Ingat, Kasim. Saya tak mau perkara yang sama berulang lagi. Faham? Faham tu? You can dismiss now. Terima kasih, Guru. Minta kebenaran untuk cakapku. Saya bertanggungjawab atas kesilapan ini dan saya berjanji tak akan mengulangi kesilapan yang sama. That's it? Ya, Guru. You can dismiss now. Terima kasih, Guru.干什么？为什么发生这事情？你给我讲。我相信我们的职场员可能被敌军抓去了。 Bagaimana dengan pendapat CEO, Tuan? Walaupun CEO agak kecewa, tapi sebenarnya beliau amat berbangga dengan kejayaan pelatun kamu. Sikit ni. Kamu ni dah sesuai benar berumah tangga. Kamu tak ada calon lagi ke? Mak ni dah tua, Kasim. Jangan benar nak menantu. Hai, kamu tak dengar ke apa yang mak kamu kata? Yang ni. Sama. Suming? Tu pun dia. Suming. Suming, mari sini. Jumpa sama kawan-kawan aku dulu ni. Kalau lu mau masuk askar, Mak tak kasih. Tapi Mak, gua pun mau juga masuk askar. 听取那个计划，记得吗？我们的计划。记得，同志，你放心吧，这次我们必定胜利。如果是这样，那就好，做好准备。 各位村民，大家好，请相信我们，很快的可以占领马来亚。在不久以前，我们就可以获得自由。请大家跟我们同心协力，实现这个民族的宏愿。
menjajah